selamat sejahtera. Saya Tiara, host podcast bagi pertama kalinya untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest. Dalam podcast kali ini, saya akan menerangkan tentang topik tentang kejohanan Road Run kali ke-16 tahun 2026 yang akan datang ini. Bersama saya, Cikgu Hasrul Nizam mewakili pihak Unit Sukan Sekolah SMK Hillcrest. Sebelum saya bermula menanyakan Cikgu soalan, Cikgu apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Okey, baik. Adakah cikgu bersedia untuk soalan yang akan saya ajukan kepada cikgu? Saya cuba jawab apa yang saya dah laksana dan apa yang saya tahulah. Okey, baik. Baiklah, untuk soalan pertama saya, boleh cikgu ceritakan sedikit tentang kejohanan Road Run kali ke-16 ini? Macam bilakah kejohanan ini diadakan dan laluan dan kawasan mana sahaja peserta akan berlari? Okey. Untuk kejohanan kali ini, kejohanan merentas Desa 2026 kali ke-16 SMK Hillcrest, kita akan bahagikan kepada dua laluan yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Lelaki sejauh 7 km, perempuan sejauh 5 km. Pada awalnya, lelaki dan perempuan menggunakan trek yang sama. Sampai di Masjid Khairiah, and then diorang akan berpisah, lelaki akan ke kanan naik ke fasa 8, perempuan akan ke kiri terus ke fasa 5. So itu perbezaan jarak lah antara lelaki dan perempuan. Okey, cikgu, kejohanan tu start daripada pukul berapa dan anggaran habis dalam pukul berapa? Okey, kejohanan berlangsung pada 30 hari bulan, hari Jumaat. Tapi sehari sebelum kita ada raptai bagi memberi laluan kepada murid-murid dan peserta. Cuba dulu track supaya diorang tahu kat mana nak lalu dan ke mana yang penamat diorang akan tamat. Mula lebih kurang 7.30 pagi sehingga 10 pagi. Okey, baik cikgu. Oh, so memang laluan antara peserta perempuan dan peserta lelaki memang berbeza? Berbeza dari segi jarak. Oh, dari segi jarak. Dari segi laluan sama. Laluan ni sama dengan kejohanan sebelum ni ke? Sedikit perbezaan. Kita dah tahun lepas kita menggunakan track yang lebih kurang sama. Cuma perbezaannya adalah ada satu tempat yang kita tengok agak bahaya. Risiko kepada jalan yang agak sibuk. So kita ubah sedikit supaya keselamatan budak terjamin. Keselamatan peserta budak. Okey, baik cikgu. Apakah persediaan daripada pihak sekolah dan pihak unit sukan? Seperti contohnya daripada kekuatan guru, PIBG, komuniti, dan kalau ada tak agensi luar take part dalam persediaan untuk kejohanan Road Run kali ini? Okey, sepanjang kejohanan tahun-tahun sebelum ni memang kita dapat sokongan daripada pihak polis dan juga rela. Cuma rela kita berbayarlah, kita bayar, polis kita hantar surat dan keduanya tahun ni masih kita pakai. Cuma dari segi bilangan, tahun lepas rela kita hanya dapat 3 orang, untuk tahun ni kita dapat 6 orang rela dan daripada sumbangan PIBG. Dan juga tahun-tahun sebelum ni kita belum pernah cuba untuk mohon bantuan daripada ibu bapa. Alhamdulillah tahun ni kita dapat bantuan daripada ibu bapa dan saya tengok list nama ibu bapa untuk tolong kita tu ramai. Itu kita satu kesyukuran untuk kita lah. Sama-sama membantu murid-murid Hillcrest. Okey, untuk dari segi keselamatan pula cikgu, apakah jaminan pihak sekolah terhadap keselamatan peserta? Okey, seperti mana yang kita tahu kejohanan akan dilaksanakan pada hari Jumaat. Kita tahu Jumaat pagi orang bekerja. Jalan agak busy. Jadi apa yang kita cuba buat kali ini adalah kita mungkin mulakan lambat supaya orang yang gunakan kenderaan pergi kereta semua dah clear. So kita akan mula lambat dan kita tahun ni kita akan letak rela dan juga polis di tempat-tempat hotspot seperti bulatan Masjid Khairiah dan sebagainya tu kita akan letak polis supaya keselamatan peserta terjamin. So lambatkan masa tu untuk nak elakkan daripada sesak lalu lintas kereta. Ya, sebab orang pergi kerja kan Jumaat pagi. Okey. Apa kata dari segi pasukan Bulan Sabit Merah? Adakah mereka membuat apa-apa persediaan? Okey, Bulan Sabit Merah setiap tahun kita bersyukur juga sekolah kita ni pasukan yang bagus juga untuk Bulan Sabit Merah. Dia akan hantar satu surat permohonan dengan kesihatan untuk bersedia dan juga pemakluman kepada pihak kesihatan. Dan juga cikgu PBSM sendiri akan sediakan 1 atau 2 kereta. In case terjadi emergency budak-budak pengsan ataupun apa sahaja, kita dah sedia dengan kereta dan cikgu PBSM dah bersedia. Pernahkah jadi banyak kemalangan sebelum ni? Sebelum ni kita alhamdulillah tak pernah jadi apa-apa kemalangan. Cuma dari segi budak dehydrated ataupun penat itu ada. Tapi itu kita tak adalah sampai ke hospital. Kita dalaman kita boleh
settlekan dengan sendirilah. Okay, so daripada tu apakah pesanan yang cikgu boleh berikan kepada peserta-peserta kejohanan kali ini? Okey, untuk peserta kali ini, saya mengharapkan satu sahaja yang paling penting adalah ketetapan masa. Kalau kita kata nak mula 7.30, saya harap semua murid dah berada di sekolah sebelum 7.30. In case jadi delay dan sebagainya, dia akan mengganggu kita punya perjalanan program. Dan juga saya mengharapkan kerjasama daripada semua murid, kerjasama daripada semua peserta supaya perjalanan program Merentas Desa kali ini lebih lancar dan mendapat sambutan yang lebih ramai. Okay, so apakah harapan cikgu terhadap peserta-peserta supaya kejohanan Road Run kali ke-16 ini berlaku dengan lancar? Saya minta kerjasama semua untuk memeriahkan sebab kita tahu benda ni kadang ada murid yang ambil kesempatan dia balik rumah sebab lalu depan rumah. Ada yang ambil kesempatan balik rumah, minum air, pergi mama. Saya mengharapkan penyertaan yang lebih ramai dan ramai yang menamatkan larian supaya kita boleh memilih atlet ke peringkat lebih tinggi seperti daerah, negeri dan sebagainya. Berbanding dengan kejohanan tahun lepas, adakah penyertaan meningkat ataupun sama seperti kejohanan sebelum ini? Okey, sebenarnya 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kita tak buat di tempat kita, maksudnya di sekitar sekolah. Sebelum ni dekat Taman Metropolitan kan? So untuk pertama kalinya, sudah sekian lama kita tak buat, untuk pertama kalinya tahun lepas kita mula buat di sekolah, di sekitar kawasan Seri Gombak. Alhamdulillah sambutan agak bagus. Saya mengharapkan tahun ni kita tak tahu sebab yelah belum berlangsung, tapi saya mengharapkan lebih ramai daripada tahun lepas. Baiklah cikgu, so terdapat banyak pihak yang terlibat untuk kejohanan Road Run kali ini. Adakah cikgu ingin menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menjayakan kejohanan Road Run ini? Okey. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang menjayakan kita punya kejohanan Merentas Desa, terutamanya pihak polis, rela, ibu bapa dan juga komuniti terdekat lah. Dan juga saya mengharapkan sokongan dan bantuan daripada ibu bapa, terutamanya komuniti yang terdekat untuk memeriahkan lagi kita punya kejohanan supaya kejohanan kali ini kita lebih, orang kata lebih gempak dan lebih meriah. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Hasrul kerana sudi meluangkan masa untuk podcast kita hari ini. Walaupun cikgu agak sibuk dengan persediaan kejohanan Road Run. Itu sahaja bagi podcast kita hari ini. Saya harap peserta-peserta dapat belajar daripada podcast ini. Sekian sahaja daripada saya, Tiara, host podcast SMK Hillcrest. Dia buat ni. Kalau dikecam lagi kita 3, 2, 1. Okay. 1. Hai, Assalamualaikum dan selamat. Sangat memberikan penghargaan. kau jawapan mungkin.